di satu rumah flat, sembang-sembang dengan member dia apa kan. Tiba-tiba member ni rumah bujang, member bilik belah sini dia pergi sembang, member bilik sebelah bawa markah main dalam bilik. Dia pergi duk dakwah dia tu, apa hang ni duk bawa perempuan semua, hang duk bawa perempuan ni semua ni tak betul ni semua, apa dia duk bagi nasihat lah. Semua cantik. Dah ambil balik. Oh nak balik dengan apa ni? Tak apa, main saya hantar. Dia naik kereta, dia pergi hantar. Dia pergi hantar apa? Pergi hantar lah budak rumah tu. Tapi tengok dia buat kerja tak betul. Dia tak pandai uslub dakwah. Dia tak boleh hantar, ambil taxi pergi apa belah ambil hantar. Hang kena duduk dua-dua dengan dia. Budak perempuan ni sudah buat macam mana? Duduk dalam kereta, naik pula kereta kecil, macam kereta kancil tu. Budak perempuan ni sudah mengadu. Abang, apa kau duk merayu-rayu? Dia ni pun dalam sengak-sengak, tangan sudah pergi merayap dah. Dia pun tak tahan daulat dah. Tengok budak perempuan ni, tu macam dia duk pegang-pegang. Dia pergi hantar di rumah, budak perempuan ni telefon kat markah dia. Hantar, itu tadi yang bagus, hantar dalam kereta dia, raba aku merata dah. Malam tu juga dia pagi dengan buku 5, pecah habis muka-muka mau jadi kes polis. Lepas tu dia telefon, ustaz, tolong ustaz. Hang cari penyakit. Mana boleh dakwah seorang-seorang? Tak boleh. Setan keliling pinggang. Nabi dah abang, ada satu perempuan, ada satu lelaki, ada nombor 2, nombor 3 mesti ada. Setan.